Ramai orang dah ada 1 kilogram atau 250 gram emas tersimpan elok dekat rumah. Nak tahu rahsia macam mana mereka boleh sampai tahap macam ni? Sebenarnya simpan emas ni tak susah pun. Tak macam beli rumah. Kena engage lawyer, sign dokumen berjela, bayar kos maintenance, layan kerana tenant. Nak jual pun bukan senang. Tapi dengan emas lain cerita. Beli emas anda tak perlukan lawyer. Tak ada dokumen nak pening kepala. Bila nak jual pula, boleh terus je cairkan. Lagi best bila anda buka akaun Public Gold, dealer akan guide anda dari A sampai Z. Kena bayar dealer? Tak perlu. Bimbingan dealer semuanya percuma saja. Anda siap akan dapat sekali dengan ilmu dan tips macam mana nak jadi penyimpan emas yang kaya dan berjaya. Jadi kalau anda nak mula, tak payah nak tunggu kaya. Serendah RM100 atau 1 gram pun dah boleh mula menabung. Lama-lama dengan konsisten dan ilmu yang betul, anda pasti boleh capai 250 gram malah 1 kilogram emas. Jangan tunggu lagi cepat mula, lagi cepat anda akan sampai ke matlamat. Rujuk pin video saya ataupun isi je back biru dekat bawah ni sekarang, biar saya bimbing anda dari langkah yang pertama sehinggalah anda berjaya memiliki emas di tangan. Berbaloi ke simpan emas ni? Mestilah berbaloi.